Sekarang kita sambung part tu. Aku di Indonesia, bangun pagi-pagi, siap-siap mandi, pergi kenduri kawan abang aku dengan orang Sunda. Semat kan? Dah siap kan? Kita buka pintu, tengok kiri kanan, melawat kawasan. Padu kan? Oh, Selamat pagi. Cik minyak dulu. Jom gerak. perjalanan kami bergerak mula daripada Jepimbing menuju ke lokasi. Selamat datang. Alhamdulillah kami dah sampai kampung KB Dukuh. Dukuh Badak. Jom. Kita tengok adat di sini. Arak bawa hantaran dia lebih kurang Malaysia, tapi hantaran dia Waduh. mula-mula dia bagi kata ucapan dah aluan. Lepas tu dia datang pula payung pengantin lelaki. Dah tu dia ada persembahan jap. Lepas tu dia berarak pula ke depan. Lepas tu bagi kalung bunga. Tunjuk kat lelaki, tunjuk kat perempuan. Lepas tu mak pengantin lelaki dan perempuan datang sarungkan pula. Tu mak dengan ayah dia akan kiri kanan pula. Baru family. Dah settle semua, dia barak pula. Menuju ke pelamin, tunggu pengantin perempuan. Pengantin perempuan mudah siap, kita bangun menuju ke surau untuk proses akad nikah. Saudara Muhammad Hamdan bin Haji Judin, ya saya nikahkan dan kawinkan kau kepada anak saya bernama Lipiasti Anfiani dengan mas kawin uang tunai 89 ringgit, 80 sen ditambah perhiasan emas 15 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya bapak yang bernama Lipiasti Anfiani. Saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Selesai akad nikah, kita akan berarak semula ke rumah pengantin dan naik ke pelamin. Sini akan startlah adat minta maaf mak ayah. Lepas tu dia adalah untuk minum air, lepas tu cuci kaki, pijak telur, cahkan labu sayung. Tu pula ada tarik ayam. Lepas tu berebut pula ayam tu, berebut pula pulut. Macam-macam. Lagu dia pasang pun terlampau random. Saya boleh pedal lagu Filipin dekat majlis ni. Ini pun adat dia orang juga. Dia orang kongsi rezeki dengan sawir. Orang Sunda kat kampung ni jenis rewang tau. Nasi pun dia tak nak. Makan dulu. Enak banget. Ini yang tukang masak pula sawir. Mantap. Dah petang dia tukar baju. Rasanya ada 3 jenis pakaian yang akan diganti. Yo. Mantap. Semoga bahagia, sehat selalu. Saudara mara aku ni, aku pula akan stay dengan sini sebab family aku masih dekat sini, ada dekat majlis. Dekat tepi stage ni dia ada orang datang berniaga dengan pakai motor. Aku beli kiriam dengan air, bagi gula asam lah, tapi kita panggil asam jauh. Enak tu. Selamat jalan. Serius cakap bapak pengantin perempuan steady dengan sporting tu. Alright guys, kita gerak dulu. Aku tinggalkan abang aku dekat family diorang ni. Let's go. Sebab hari dah nak hujan. Jom, kita gerak dulu. Hilap polo. Maksud dia Jangan lupa polo. Aku untuk part 3. Bye.